Menahan rasa marah. Yang marah tu biar dulu-dulu je. Sekarang ni dah aman kan? Tak berapa nak aman lah sebab lagi malam kan episod apa jadi. Takut tau kakak kita ni dia method dia lain macam sikit. Mampu sebab bawa. Nak kena belajar lah. Nak kena belajar lah. Hello, Assalamualaikum. Kita dah nak buat main tu kau. Jamali masuklah live ni. Tolonglah ada TikTok. Visi atau Visi? Pak, kita orang. Weh, dengan family. Kita ada meeting. Dia ada meeting lah weh. Ada meeting lah guys. Ada meeting lah. Abang, mana TikTok? Join lah live. Tak dengar. Mana TikTok? Join lah live kita orang. TikTok. Ha. Sekejap Dia tengah buka guys. Tengah makan. Oh, dia pakai earphone. Dah balik dia tengah ni kereta baru. Kereta hitam, warna hitam. Apa yang hitam? Tak, orang cakap. Hitam. Mana TikTok abang? Join lah kita orang live. Okay, sekarang. Sekarang lah. Sekarang. Skang. Live siapa tu? Tu live siapa? Live saya. Izadi punya. Abang ada ni Tengok je abang punya. Saya tak follow abang. Macam mana? Apa nama Kau jangan terlalu jujur Zulfa. Bukan. Tak pernah tag abang ada. Ada lah. Ada Mestilah ada. Ini Anus. Soalnya macam mana aku nak tengok? Kita Oh ada lah. Invite. macam mana nak masuk? Abang masuk dalam live dulu bang. Lepas tu dekat button bawah tu ada gambar dua kepala botak. Dua kepala botak. Ni ada bang shop. Tapi abang kena follow saya ke tak? Macam tak Kena ke tak? Tak follow tak apa. Kena follow ke tak untuk masuk live ni? Tak kena. Ni dah sini. Okey, abang follow sekarang. Saya, lepas tu abang tekan kat saya punya gambar, saya invite abang. Oh ni. Abang request dekat sebelah gambar bunga bahagian bawah kanan. Gambar bunga. Sekejap ya. Sabar. Gambar bunga. Sekejap saya nak. Di bawah kanan ada gambar kotak hadiah, ada gambar bunga. Sebelah bunga tu ada dua kepala botak. Dapat tak? Dah request. Dah request dah. Okay, dah boleh tutup kot video call Okay, tu. bye. Bye bye. Dua kepala orang. Dua kepala botak. Sekejap lah, I call Ali lah. Call lagi. Ha. Abang on kamera bang. Abang tahu tak siapa nak on kamera tu? Abang ramai orang nak pecahkan TV bang. Sekejap, diorang tengah buat live. Pecah aja. Mana? Tak. Semua tengah ni. Jamali ada tim dah. Tengok korang je ada tim. Jamali ada tim tau. Tolonglah hati-hati dengan tim Jamali semua, takut korang terkena sekali. Kita ada tim lah. Hati-hati siapa tim Jamali. Allah. Ya Allah. Ini Jamali sebenarnya nampak ada bermisal-misal bersemak ada muka dah. Ini bukannya Jamali. Ini Jamal. Dia dekat KL Fashion Week. Oh, Beto ada sana. Beto on the way kak. Oh, tak apalah. Dia ni lah level-level. Dia lepas daripada dah kecewa dengan Zulfa, dia terus jadi model. Dah ada jalan kucing. Tak apalah, sila-sila. Dia budak jalan kucing. Kecewa Asal lah. bau. Kan. Pak Karman. Zani Abisah bau. Ya. Abisah bau sampai sini. Macam lori terbalik satu rumah. Dia buang je scene tu. Punyalah saya sapu sampai ke ketiak tau. Tak, masalahnya scene tu Zulfa siap mati tau
Abang Dia di ada ni. situ Zulfa terus mandi, korang tahu tak? Tapi dia buang Tahu, tahu, sin tu Memang Betul. Sinchan betul. Untuk international show kita tunjuk. Malaysia tak. Makan. Apa tu? Sini sedap tau. Ni cucur. Ini dekat Sepetang Cafe dekat mana ni? Ampang ataupun dia kira Pandai Indah. Nanti kita makan kat sini. Boleh. Ha, Tapi Sini. pergi lapar, balik tak lapar kan? ni tak lapar. Sini yang sedap dia laksa Johor. Oh, terbaik. Baik. Orang Laksa yang Johor. bakar. Tu laksa Johor dia. Ya Allah, dah lah tengah lapar tergamak Menarik. Nama kedai tu Sepetang Cafe. Sepetang, macam mana kau nak datang malam? Malam boleh tak datang malam? Apa Kalau guna nak makan, kena Baru pakai abang. duit Yah ke duit Jamali? apa Pakai duit Yah ke Jamali? Pakai duit ya, Jamali bayar. Lepas tu Zulfa menumpang. Menumpang macam biasa? Yalah. Lepas tu wheelchair aku juga yang kena baling. Korang dah start shooting ke? Korang dah start shooting ke apa? Belum. Bagus. Bagus. Abang dah masuk set dah kan? Abang belum lagi. Belum lagi. Abang buat teli lepas 18 hari bulan. Start 18 hari bulan baru buat teli. Faham. Apa ni, masuk meminang panjat gunung itu lepas tak? Lepas tapi sebab dia punya puteri Gunung Ledang tu dah tua sangat. Tapi daripada orang tu dah tak jadi lah. Macam tu. Cancel order. Sia-sia je lah panjat dah gitu. Buang masa. Pulang dengan kecewa. Tu orang bodoh je pergi hiking. Sorry. Tak, rasanya nyamuk yang abang bawa tu tak cukup. Ya. Betul ke abang pergi cakap ke Afgan Zulfa ada 3 tai lalat? Mana abang nampak Tapi dia cakap ada 4. Abang cakap yang 4 tu bukan tai lalat, tu tai hidung aku. Dia pergi kira sekali buat apa? Dia kira dengan tai hidung aku sekali. Aduh. Mana maunya jadi 4. Lemah. Walaupun teman jahat tapi aku terhibur dialog-dialog dia. Ya, betul cakap. 70% dia akan ikut dia punya skrip tu. Tapi lagi 30 tu lantak dia je. Mana ada? Abang ikut skrip lah. Mana Abang, ada. yang lagu tu abang ikut matahir je abang. Abang ikut skrip. Skrip je tak ikut abang. Kenapa? Bang, ramai tanya kenapa abang off malam tadi. Biasalah. I busy. Kenapa weh? Aku tinggal train ni. Off. Kan tak Jamali macam kau ni buat aku off lah. Gegar-gegar Ada kain lipat. tu. Ada lipat melintas. Oh, bukan. Itu bukan Jamali. Itu Azhan. Sekejap. Bagi abang hai dulu kat semua. Abang tak sempat nak baca semua. Okay, hai semua. Terima kasih tengok. Ada Hari-hari kau tengah makan. pemandangannya. Janji. Ni pun tengah tengok pula. Hati-hati ya, tim Jamali. Wah, tap. Love. Korang ni dah buat live ni mesti tengah tak ada live kan? Sebab tu kita cari live. Jadi kita orang live sendiri-sendiri. Ramai duk suruh add. Tapi tak boleh nak buat benda tu. Tak tahu kenapa. Banyak tau masa korang sekarang Mestilah bang. Macam tu lah. Nak ada. Sehari, setengah jam, sejam. Lagi tak ada. Tapi aku tengok dah berjam-jam dah ni. Itulah nak kena keluar kak. Abang Naikkan ni aku bapak tulis ni. sekali. Bapak punca. Bapak punca Zulfa jadi macam ni. Apa-apa pun tetap bapak punca. No. Abang tim bapak ke? Bapak je fans abang. Dah lah bang. Orang lain tak. Sebab bapak tu buta. Dia buta nampak abang. Betul. Ada. Bapak tu je pandai pilih. Dia pilih ikan pun dia pandai, dia pilih menantu pun pandai. Allah. Itu no comment. Sebab tu wujudnya kepala bapak. Nampak Sedap. Sedap cucu Zulfa buat ni.
Pandai je Puan masak. Bapak pun suka makan. Dia suka ajuk bapak tau. Dia suka ajuk bapak kita tau korang. Diam Jamali ada yang cakap. Jamali diam. Scene tu belum keluar lagi kan? Malam. Dah. Yang makan? Dah. Makannya mana? Belum. Itu lepas bapak. Dah, kiok lah. Mana? Belum. Ada game.